Let's talk about vaginal flatulence. Doktor panggil vaginal flatulence. Orang biasa mungkin panggil kentut vagina ataupun vaginal farts. Vagina ni duduk dekat tengah-tengah antara pundi kencing dan juga rectum. Rectum adalah tempat menyimpan najis. Yang ini adalah cross section. Bila kita belah orang perempuan tu, kita nampak begini daripada sisi. Faraj ni adalah sejenis organ pada orang perempuan yang asalnya dia kempis. Dia tak tubular macam ni dia memang kempis. Jadi bila you nak tengok kat cervix kat dalam tu, you perlu masukkan sesuatu untuk kembangkan vagina ni supaya kita boleh nampak dengan mata kita apa yang berlaku dekat dalam. Itu yang doktor masukkan speculum ataupun orang biasa panggil mulut itik tu, sebab kita nak kembangkan faraj ataupun kembangkan vagina yang memang collapse. Di vagina, kita nampak ada ruge-ruge tu, ada macam gerutu-gerutu tu, kita panggil dia sebagai vagina ruge. Antara vagina ruge ni kadang-kadang boleh terperangkap gas ataupun udara di antara rugi-rugi ni. Jadi apa jua aktiviti yang melibatkan faraj? Contohnya, you masukkan tampon, you masukkan menstrual cup ataupun you buat hubungan seks yang keluar masuk kat sini menyebabkan pengumpulan udara di dalam faraj yang kolaps. Di faraj tu yang kolaps tadi tu, dia boleh menyimpan gas ataupun udara. Bila faraj ni yang asalnya kolaps tu dah menyimpan oksigen ataupun menyimpan gas ataupun udara dalam faraj ni, jadi bila you buat aktiviti-aktiviti yang berlebihan, contohnya you jalan banyak, you berubah posisi, you buat hubungan kelamin ataupun you buat exercises, yoga dan sebagainya, akan menyebabkan gas ataupun udara kat dalam faraj ni keluar. Yang itu kita panggil sebagai vaginal flatulence ataupun kentut vagina. Vaginal flatulence ni kebanyakannya terjadi kepada kebanyakan wanita, dan ini adalah perkara yang normal kita cakap kat orang perempuan, tak perlu risau. Dan tak perlu malu juga, sebab vaginal flatulence ni memang berlaku kepada orang perempuan disebabkan oleh anatomi vagina itu sendiri. Vaginal flatulence ni tak ada kaitan dengan awak punya vagina tu terlalu longgar ke ataupun vagina terlalu ketat akan menyebabkan kentut vagina tu, tak ada kaitan. While pelvic exercises, Kegel exercises might be good for you, memang kita suggest untuk buat, tapi you kena remember, pelvic exercises ataupun Kegel exercises ataupun senaman kemud adalah untuk menguatkan pelvic punya muscle, bukan untuk mencegah vaginal flatulence ataupun kentut vagina. Sekali lagi vaginal flatulence ataupun kentut vagina tidak ada kaitan dengan otot pelvis yang lemah, vagina terlalu besar ataupun vagina terlalu kecil dan sempit. Vaginal flatulence ataupun kentut vagina sebenarnya tidak berbau. Tetapi jika ada bau, itu yang kena jumpa doktor.